Okay guys, welcome back to my channel guys. Okay, sekarang aku nak buat konten. Kita nak buat konten Kita kak kita nak buat konten spotted peti ais. Peti ais aku ni tak adalah banyak jajan sangat lah. Banyak bahan-bahan untuk masak lah kan. Mak aku ni jenis suka masak, jadi dia letak kat peti ais. So jom kita tengok. Okay, so ini peti ais aku. Kita buka dulu. Macam ni lah peti ais aku. Tapi aku ada juga buah-buahan. Kita ambil. Lepas tu kita makan lah. Jom aku duduk. Kita makan. Okay. Aku sengit ni. Minta maaf ni kawan. Jangan dah tutup ni. Okay, aku nak buang ni lah. Ni aku tak tahu lah. Aku jenis tak suka makan makanan coklat yang manis. Aku tak suka. Aku jangan jaga makan benda ni. Aku paling tak suka benda ni tau. Disebabkan konten aku makan lah. Saya ingat aku lagi. Disebabkan konten aku makan lah. Nama konten kan memang makan. Dah tak tahu nak buat konten apa kita makan Nak makan semua kan nak makan sikit. Tak ada rasa pun. Rasa seperti ais je. Tak nak makan. Aku makan tu ujung-ujung je lah Kalau aku makan banyak sangat ni, aku dating dengan toilet. Sebab kenapa aku tak boleh makan memang manis ni. Kalau biskut aku boleh makan. Toilet aku tak suka makan. Kita makan ujung-ujung je lah kan. Siapa suka makan coklat macam ni? Kalau suka komen. Dan korang tolong support aku punya konten ni. Tolong bagi banyak viewers. Tolong bagi banyak orang tengok. Lagi banyak aku buat konten kan. Kalau banyak orang tengok, kita makan. Aku makan ujung sikit ni. Kakak aku suka ni. Kakak aku ada kat kampung. Dah ada gula. Tak nak aku makan banyak. Tak suka makan yang manis-manis ni. Makan biskut. Ini kegemaran aku. Biskut ni memang aku suka. Makan Sedap oi. Biskut ni memang favourite aku. Kalau aku lapar tengah malam pukul 3 pagi, aku makan biskut ni. Masalah biskut ni tu tinggal last sikit sini. Dah tak ada benda lain dah. Ya au. Wow. Moga aku makan satu je aku. Habis dia tu. Dah kita makan dua terus lah. Aku dah tahu. Aku tengah buat apa? Aku tengah tengok laptop. Sekejap. Aku tengah tengok laptop ya. Tengah tengok laptop. Aku cadakan nak buat konten. Aku nak cerita Hikmah. Aku, Ilham dan Wawa pergi pantai pukul 3 pagi. Jadi aku favourite aku lah. Kalau aku bosan, aku tengok cerita Ilham, Kemal, Faiz Stein, Atimah Hakim. Nak bagi cepat ambil konten, kita makan semua je lah. Ada air.
Sakit gigi bodoh. Kau jangan lupa subscribe YouTube channel aku, bagi banyak. Subscribe aku, nanti aku selalu buat konten. Minum air dekat gigi. Habiskan rambut aku macam ni. Memang rambut aku ni dia suka turun, dia tak suka naik. Takkanlah. Okay guys, aku tak tahu nak buat apa dah. Tapi sekarang ni dah pukul 2.13. Memang macam mana konten aku. So sepanjang aku buat konten ni, sebelum aku buat konten, aku ada sediakan mada gasing tau. Mula aku buat tak jadi. Mada gasing aku, tengok, tak jadi. Mada gasing kedua jadi. Canggih aku buat. Ni kalau aku ulas ni, kau kalah dengan kawan aku lah. So ni aku dah tak dapat air ke, aku nak simpan. Tak dapat air. Okay, kita start sini dulu. Lepas habis video aku tak dapat air. So sampai sini dulu konten kita. Kalau ada terkasar bahasa atau tersilap buat konten, aku minta maaf. Bye bye.